Apa beza malaikat maut datang tengok Nabi dengan tengok kita? Apa beza? Allah Ta'ala pesan pada malaikat maut, kau nak pergi cabut nyawa kekasih aku. Kau nak pergi jumpa kekasih aku pakai lawa-lawa, wangi-wangi. Kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu. Allah pesan. Kat kita tak ada. Tiba-tiba depan muka. Sebila kau masuk? Kita tak boleh tanya pun. Kan? Dah sampai masa. Tak cepat, tak lambat. Tu Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kita boleh jawab 5 soalan ni, buatlah maksiat. Pertama. Yang pertama apa dia? Yang pertama dia pesan, cari tempat yang mana Allah tak nampak kamu. Mana datang semua tompek lah nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Mana rezeki kita nak makan lagi? Soalan yang ketiga, cari tempat yang mana bukan muka bumi Allah. Cari tempat yang bukan Allah punya. Cari. Ada satu tanah baru buka kat wilayah ni. Itu tak tahu siapa punya. Itu pun Allah punya. Yang keempat, waktu malaikat maut nak cabut nyawa engkau, kau minta tangguh. Besok lah datang. Sibuk lah. Dapat tak jam tu? Tak dapat. Dan yang kelima, waktu nak masukkan ke dalam neraka, kau minta tangguh. Bagi aku ibadah dulu. Baru kau tentukan aku masuk mana. Jangankan 5. Satu soalan pun kita tak boleh jawab.